Pun buka dulu. Okey, 10 kali ganda. Jadi RM25 saya kalikan dengan 10 kali ganda. Boleh? Kalau saya bagi abang 10 kali ganda, abang nak buat apa? Abang, cuba order Food Rider dan bagi dia 10 kali ganda. Menarik? Jom, bismillah. Order yang pertama RM26.49. Rider yang pertama, harap-harap dia betul-betul memerlukan. Bismillah. Apa khabar? Sudah lama buat apa anda? Makanan saya semua berapa harga? Tak apa yang bayar kan? Ini dalam RM25 lah. Follower saya ada challenge saya. Dekat sini abang kena pilih kiri atau kanan? Kanan? Kanan. Sure ah? Sure. Okey, pun buka dulu. Okey, 10 kali ganda. Jadi RM25 saya kalikan dengan 10 kali ganda. Boleh? Kalau saya bagi abang 10 kali ganda, abang nak buat apa? Bawa mak saya jalan-jalan lah. Itu masa sendiri tak jadi sebab saya kerja hari-hari. RM100? RM150 ni untuk abang. Betul ke bang ni? You kerja keras lah, bagus cari rezeki kan. Sorry bang, selalu tak boleh bawa keluar. Dia minta keluar je, saya cakap kerja-kerja. Dengan kawan pun sama. Boleh lah, satu hari saya cuti kan. Betul kan? Satu hari cuti, ini duit ibu mak jalan-jalan, boleh? Boleh. Bawa dia pergi makan sekejap tak apa. You sudah follow saya belum? Sudah follow? Saya, ini phone kawan ni, phone saya pecah ni. You tak ada telefon? Tak ada ni kawan punya. You tunggu sekejap. Dia kata dia tak ada telefon. Jadi saya ada banyak lagi ni. Kita bagi dia telefon. Saya ada satu surprise untuk abang lah. Ni phone siapa? Phone kawan saya pinjam je. Phone awak rosak? Rosak. Kenapa pecah? Jatuh bawa panda tadi. Abang tutup mata, siapa buka? 1, 2, 3. Ni untuk abang. Serius lah. Ni you pakai untuk you pergi kerja, boleh? Betul bang. Untuk you ni betul-betul bagi ikhlas tau. Phone ni you pakai betul-betul lah cari kerja. Terima kasih bang. No problem. Hati-hati bro, jumpa lagi. Okay, bye-bye. Bye. Nampak? Oh, luar biasa ni. Jom, ride seterusnya. Siap bang. Terima kasih abang. Abang, saya nak buat dengan abang satu game boleh? Dua-dua ni ada duit. Abang kena pilih. Kiri atau kanan? Ni. Ni? 300. Okey, RM300. Kalau abang buka sebelah ni tadi, ada iPhone kat sini. RM100 ni abang nak buat apa? Boleh buat belanja barang dapur. Barang dapur lah. Ni untuk abang. Saya doakan semoga tambah rezeki apa. Terima kasih. Sama-sama. Doakan saya bang. Doakan follower saya bang. Follower saya suruh ni, saya buat ni challenge ni. Okey? Okey bang, jumpa lagi bang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bila orang happy kan, kita rasa tenang je. Tak kisahlah berapa banyak pun kita bersedekah, yang penting niat kita ikhlas. Itu yang paling penting sekali, insya-Allah.